Okay guys, jangan lupa subscribe channel ni dan enjoy. Assalamualaikum guys, welcome back to Aman channel. So hari ni saya akan membuat tutorial macam mana kita nak buat logo YouTube kita. Okay, first kita perlu ada ni. Okay, kita perlu ada Pixel Lab ya, yang saya arrowkan tu, dan YouTube Studio. Okay, faham ni guys? Okay, just download dekat Play Store. Okay, pertama kejap. Okay, pertama kita tak perlu ada YouTube Studio. Silap pula guys. Okay, kita perlukan Pixel Lab. Dan pertama kita pergi di sini, access image from gallery, mana yang guys nak. Okay, mana yang guys nak. Okay, contoh begini ya guys. Okay guys, crop je, nak macam mana pun tekan je macam mana guys nak. Macam mana guys, bukan channel saya. Okay, lepas tu pergi ke image size, YouTube thumbnail. Dah siap. Walaupun saya set YouTube thumbnail tak apa. Dan lepas itu guys, export image, save to gallery. Okay, selepas dah save to gallery, sorry ada iklan. Guys pergi channel guys. Lepas tu edit channel, pergi ke edit channel dan tukar gambar. Choose from your photo. Gitu. Nampak kan? Semua dah ada. Gitu. Okey lah. Sampai situ saja video kita kali ini. Goodbye, cuk.